Dasar Gaji Progresif atau DGP merupakan satu usaha kerajaan bagi meningkatkan gaji pekerja selari dengan peningkatan produktiviti. Berdasarkan ucapan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober 2024, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 200 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan penuh DGP pada tahun 2025. Manfaat tersebut bakal dinikmati oleh 50,000 pekerja di negara ini. DGP dilaksanakan bagi meningkatkan gaji pekerja secara sistematik sekaligus mendorong ekonomi negara ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Terdapat 3 ciri asas DGP yang perlu diberi perhatian oleh majikan, iaitu DGP ini bersifat sukarela, yakni mana-mana syarikat yang berminat menyertai DGP boleh mendaftar secara sukarela melalui permohonan dalam talian. DGP juga berteraskan insentif, iaitu syarikat yang memenuhi syarat penyertaan dan menaikkan gaji pekerja layak menerima insentif tunai. Pelaksanaan DGP adalah terkait dengan produktiviti, iaitu kenaikan gaji yang diberi perlu selaras dengan peningkatan tahap kemahiran dan produktiviti pekerja. Majikan yang telah menyertai projek rintis DGP secara automatik layak menyertai pelaksanaan penuh DGP. Insentif berbentuk tunai akan disediakan kepada majikan mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Bagi kumpulan pekerja peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM200 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Bagi kumpulan pekerja bukan peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM300 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Terdapat beberapa manfaat dasar gaji progresif. Kenaikan gaji berdasarkan prestasi dan produktiviti pekerja, penyediaan program latihan dan pembangunan untuk meningkatkan kemahiran pekerja, peningkatan standard hidup bagi membantu mengurangkan jurang pendapatan, sokongan syarikat melalui penyaluran insentif untuk tempoh 3 tahun, menyokong aspirasi ekonomi madani melalui penstrukturan semula ekonomi dan peningkatan kualiti hidup. Dasar ini bukan sahaja memberi faedah kepada majikan dan pekerja, malah dapat memberi impak yang positif kepada ekosistem pasaran buruh di negara ini melalui peningkatan gaji dan pengagihan pendapatan yang lebih seimbang. Putih bermajah. Nak janji dengan cikgu hari ni, angkat tangan. Dia nak janji apa dengan cikgu? Saya janji akan siapkan kerja sekolah. Marilah kita bertekad, berkorban penuh semangat, buat tanah airku, tanah tumpah darahku. Marilah kawan-kawanku, bangunkan negara maju, bekerja sama berdoa agar tanah airku jaya. Pasirnya putih memanjang, seluruh tanah
Selamat datang ke dunia Wellness on Wheels. Wow, kalau korang belum tahu, prepare yourself for wow moments. Check it out. Wow ni bukanlah biasa-biasa, tapi wow ini aktiviti outreach yang membawa perkhidmatan kesejahteraan kesihatan terus kepada komuniti. Jom kita explore apa yang wow tawarkan. Coach on stage, pasti buat korang aktif. Nak tahu tahap fitness? Joinlah saringan kecergasan. Permainan interaktif pun ada. Pasti korang ceria dan ada info kesihatan yang menarik. Cabaran litar, thrilling habis. Perlukan nasihat kesihatan? Wow pun ada tau. Saringan kesihatan? Check up percuma je. Siapa tak nak? Ada wellness studio? Kat sini pun boleh jadi influencer tau. Yang lagi best, aktiviti di WOW ni bukan sahaja dari Kementerian Kesihatan tau. Rakan strategik turut terlibat membawa perkhidmatan diorang. Barulah meriah, macam-macam ada. Wellness on Wheels membawa kesejahteraan kesihatan terus kepada anda. Apa tunggu lagi? Jom sertai aktiviti WOW di lokasi anda. Untuk maklumat lanjut, hubungi Jabatan Kesihatan Negeri berdekatan anda. #Wellness on Wheels, #Kesejahteraan Bergerak. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Janji dengan saya, layan dan hormat saya sebagai seorang isteri. Aku memang sengaja simpan gambar tu. Kau kejam, Nazir. Kau kejam. Kau ingat kau boleh lari daripada aku? Ha? Susah sangat kan nak faham aku? Demi maruah aku. Sekali di dada, mulai 11 Mac, Isnin hingga Jumaat, 10 malam. Terbaru di Samarinda, TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan perempuan, Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS merupakan satu pendekatan oleh kerajaan yang mahu membawa rakyat ke arah pembudayaan hidup sihat. Carilah ruang dan peluang untuk melakukan saringan kesihatan, melakukan aktiviti fizikal, mengamalkan pengambilan makanan yang sihat dan selamat, menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran, seterusnya mengubah tingkah laku ke arah kesihatan yang lebih baik. Ayo kita sama-sama mengamalkan
dan semarakkan pembudayaan hidup sehat demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pelajar didera dan dipukul ekoran daripada kehilangan komputer riba. Ayah hantar awak pergi ke universiti, sihat walafiat badannya. Kembali anak saya dengan keadaan yang begitu mengecewakanlah. Mangsa meninggal dunia pada 1 hari bulan Jun. Jadi persoalan apa yang berlaku selama 10 hari. Bagus. Terima kasih, Pak Su. Sebab pilih Haikal untuk temu duga hari ni. Dia kecil je tu. Yes. Pak Su. Amanda? Ya, saya. Apa ni? Hadiah. Arwin? Hari pertama juga. Hari pertama? Hari pertama. Warga emas Gian Morfin, pot pencawang jadi sarang. Masalah kesihatan jadi alasan ketagihan. Masa you angkat itu barang? Asma. Kalau sakit biasa, mari. Saksikan 999 Selasa jam 9 malam di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Hari ini, kami akan menyelam ke dasar lautan untuk bertemu kawan-kawan. Apa yang kamu cari? Kawan saya, si Penyu. Dia kata nak jumpa di sini. Maaflah, saya lambat. Si Penyu, kenapa kawasan ini senyap sunyi je? Dulu di sini memang taman permainan kami. Tapi sekarang dah berbeza. Berbeza? Kenapa? Kawan-kawan mungkin tak sedar. Kami di dasar laut sedang diancam. Ramai keluarga kami diancam kepupusan. Tapi ada tempat yang masih boleh dijaga. Kita kena jaga khazanah kita sebaiknya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Indahkan memori Ramadan dengan Sembang Sahur. Masya Allah, apa jam celik sebenarnya. Tiba-tiba dah Sembang Sahur kembali. Pengisian menarik pengalaman Ramadan artis jemputan sebagai perkongsian bersama. Mendekati dan berkongsi rezeki dalam segmen Singgah Sahur. Orang yang terbaik itu adalah orang yang memberi manfaat. Menu masakan ilham Chef Naim dalam Jom Masak. Sembang Sahur. Setiap Rabu dan Khamis, jam 11 malam. Hanya di TV3. Oi! Buat apa tu? Nak curi lori ke? Tak bang, saya ada dengar bunyi. Sebelum kita orang hentak kau, baik kau belah dari sini. Kecemasan, boleh saya bantu? Ya, saya nak buat laporan. Selamat malam, Cik. Minta kemukakan pengenalan. Minta kerjasama cik untuk buka pintu belakang untuk saya buat pemeriksaan.
Dah lama tak tunjuk skill memasak? Ramadan tahun ni, jom indahkan memori bersama keluarga di dapur. One pot lasagna. Tapi jangan risau. Sangat-sangat mudah nak buat dalam menu sihat Ramadan. So, idea akan cakap lah, sayang boleh tak kalau you masak? So, you masak sedap. Betul kan? Bukan macam tu sayang. Ya Allah. Okey, dah. Anak mama masak apa tu? Salam Ramadan, indahkan memori di TV3. That's Palace Rodgers. Siap! Kepada rindu yang tersesat, semoga lekas menemukan jalan pulang. Kenapa dia tak angkat call aku ni? Tak, kau ni sensitif. Nanti saya potong lu punya gaji tau. Betul balik kereta ni. Kau jaga bini kau jaga keluarga kau. Tak payah campur urusan aku. Saya haramkan jejak rumah tu. Faham? Keluarga Itu, Jumaat hingga Ahad 9 malam di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Hei! Kau ni tonggak kau tak ada function ke? Maaf. Sayang. Awak dah kenapa Ahmad? Dia tu cacat penglihatan. Awak memang langsung tak ada belas kasihan ke? Perangai awak ni dah viral dekat social media tau. Saya tak nak jumpa awak lagi. Kita putus! Menarik di melodi sepanjang Ramadan ini. Aku dah berapa lama menepis tak nak melodi interview ni. Last kali terperangkap juga. Plan apa dah? Plan macam-macam plan lah. Kerja apa semua yang tak baik kau. Takkan semua benda Kasha nak cerita apa jadi dalam kain perkhidmatan Kasha, betul tak? Nanti Molly serahkan. Malari tam-tam. Jangan lupa saksikan melodi setiap hari Khamis pukul 9 malam di TV3. Dan stream juga melalui Tonton. Ada kala kegembiraan kita mampu lenyap dalam sekelip mata akibat persepsi kita. Dia ingat aku singkit sangat ke? Usah fikir dengan mata, usah rasa dengan hati. Dia ingat aku nak curi beg dia ke? Fikir secara positif, rasa dengan rasional. Kerana apa yang kita fikir, Dia ingat saya bagi duit palsu kah? dan apa yang kita rasa tak semestinya benar. Baju cantiklah. Beli mana? Baju ni ke? Saya beli kat sebelah je. Oh. Rajinnya awak. Pagi tadi jual putu mayam. Sekarang hantar orang pula. Tak ada lah kak. Ini lebih lah kak. Ni Baki. Lain kali pakai QR je. Terima kasih. Kerana seperti saya, persepsi itu sebenarnya tidak nyata. Kita mampu mengubahnya secara positif dan rasional untuk hidup yang lebih bahagia. Saya selalu paksa anak baca buku. Sebab baca buku kan baik. Hinggalah satu hari. Tak boleh jadi macam mak ke? Membaca. Masih main telefon je kerja kamu, Dan
mengedar buku hitam yang mengandungi unsur keganasan, hasutan dan fahaman atau ideologi yang melanggar akal Seksyen 7-1. Ibu bapa dan penjaga dinasihatkan memantau bahan bacaan anak-anak, bukan sahaja bahan... Aku biarkan kau. Aku ikut semua benda. Sabarlah, Cik Zai. Bukan anak-anak je yang buat salah. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun salah sebab tak pantau apa yang nak kita baca. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Berdasarkan kepada catatan Ptolemy, ilmuwan kurun kedua Masihi, Terengganu antara negeri tertua di semenanjung Tanah Melayu, bahkan di Asia Tenggara. Sejarah turut merakamkan Terengganu antara negeri terawal yang menerima kemasukan Islam. Penyebaran Islam di Terengganu dipercayai berlaku melalui hubungan dagang. Aceh yang menerima Islam sejak abad ke-9 Masihi bangkit sebagai kuasa maritim yang baharu pertengahan kurun ke-13 melalui pelabuhan Samudra Pasai yang mengendalikan pedagang dari Arab, Parsi, India, China dan alam Melayu. Hubungan dagang kerajaan itu dengan wilayah di pantai timur, khususnya Terengganu, menjemput kehadiran pedagang Islam ke Kuala Berang. Kajian turut mengaitkan penyebaran Islam lebih awal ke Terengganu melalui aktiviti perdagangan di Kuala Berang dengan kerajaan Champa. Kalau biasa kita baca pada kurun ke-11 macam itulah, ada hubungan, dah ada hubungan perdagangan antara Champa dengan Kuala Berang, dan dalam catatan Cina pun Kuala Berang ni dikenali sebagai pelabuhan follow-on kan, yang mana ada hubungan perdagangan dengan Cina. Jadi ada yang menyimpulkan bahawa Kuala Berang ini merupakan pelabuhan antarabangsa yang menjadi tumpuan para pedagang yang dari luar lah untuk berdagang di situ, termasuklah daripada Cina, daripada Champa ataupun Cambodia sekarang ni lah. Justru adalah tidak sukar menerima kenyataan bahawa Islam telah pun diperkenalkan di Hulu Terengganu pada garis masa yang hampir sama, iaitu antara kurun ke-11 dan ke-13 Masihi. Di Champa katanya golongan Islam atau Islam dah sampai kurun ke-10.
Jadi hubungan perdagangan tu berlaku lepas tu lah. Sebab tu kemungkinan awalnya berlaku penyebaran Islam tu ada lah. Tapi kita tak jumpa sebarang bukti lain lah. Ini andaian bila ada hubungan perdagangan antara follow-on dengan pelabuhan-pelabuhan daripada luar. Tertubuhnya sebuah kerajaan Islam dibuktikan menerusi penemuan batu bersurat di Kampung Buluh, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Batu bersurat bertarikh 702 Masihi bersamaan 1303 Masihi itu mencatatkan hukum hakam yang menggambarkan penduduknya sudah lama beriman. Justru, pengkaji sejarah bersetuju bahawa alim ulama Islam mungkin telah sampai ke Hulu Terengganu selewat-lewatnya 50 tahun lebih awal, iaitu sekitar pertengahan kurun ke-13. Selain nama Terengganu, nama Raja Mandalika terpahat pada permukaan hadapan batu bersurat. Mandalika ialah perkataan Sanskrit yang antara lain bermaksud penguasa wilayah. Ada andaian yang mengaitkan seorang alim ulama Arab yang berdakwah di Hulu Terengganu, iaitu Syarif Muhammad Al-Baghdadi, dengan batu bersurat ini. Beliau dikatakan ulama yang merakamkan undang-undang Islam pada batu bersurat ini. Bahkan ada yang mengandaikan Syarif Muhammad Al-Baghdadi itulah Raja Mandalika. Makam ulama itu terletak di Kampung Jenagor, Kuala Berang, Hulu Terengganu, 12 km dari memorial batu bersurat Kampung Buluh. Terdapat perbezaan pendapat dalam menentukan tarikh kehadiran ulama itu di Hulu Terengganu. Inilah makam Syarif Muhammad Al-Baghdadi. Terdapat kajian yang menyebut bahawa beliau tiba pada kurun ke-17. Pandangan yang lain memberikan tarikh kedatangan lebih awal, iaitu lahir pada pertengahan kurun ke-13 dan meninggal dunia pada tahun 1357. Beliau dikatakan ulama berketurunan Ahlul Bait yang lahir dan berdakwah di Hulu Terengganu. Daripada keturunannya lahir Tok Pulau Manis, ulama Terengganu yang sangat berpengaruh. Sejak lebih 2 dekad lalu, sebuah pusat pemulihan diasaskan di kawasan ini dengan nama Madrasah Khairul Insan Jenagor. Ia adalah program perkampungan yang menerapkan kaedah pemulihan dan pencegahan dalam komuniti, diuruskan oleh Persatuan Insan Prihatin Terengganu Darul Iman. Bagi mencapai hasrat taubat dan inabah, setiap penghuninya dibimbing untuk mengenal Allah. Solat berjemaah, zikir dan bacaan Al-Quran serta tazkirah selain Qiyamul Lail antara rutin harian di sini. Pemantapan rohani secara berterusan di madrasah ini mencetus sinar hidayah di sebalik kegelapan yang pernah menyelubungi mereka. Madrasah Khairul Insan adalah satu pusat pemulihan dadah secara persendirian yang diusahakan oleh beberapa orang individu secara sukarela. Penerapan yang kita berikan di sini adalah bercorak kerohanian, iaitu jika sekiranya mereka ni tak pernah belajar solat, tak pernah solat, kita akan ajar dia bagaimana nak solat 5 waktu. Dan begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, supaya mereka dapat menerapkan diri sebagai satu insan yang prihatin. Di sini, rawatan sebenar adalah bimbingan dan amal ibadah sepanjang hayat. Dah lama tak tunjuk skill memasak? Ramadan tahun ni, jom indahkan memori bersama keluarga di dapur. One pot lasagna, tapi jangan risau. Sangat-sangat mudah nak buat dalam menu sihat Ramadan. So, idea kan cakap lah, sayang boleh tak kalau you masak? So, you masak sedap. Betul kan? Bukan macam tu sayang. Ya Allah. Okey, dah. Anak mama masak apa tu? Salam Ramadan, indahkan memori di TV3. Warga emas gian morfin, pot pencawang jadi sarap. Masalah kesihatan jadi alasan ketagihan. Apa pasal you angkat itu barang? Asma.
Kalau sakit kereta, mari. Saksikan 999 Selasa jam 9 malam di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Seorang pelajar didera dan dipukul ekoran daripada kehilangan komputer riba. Ayah hantar awak pergi ke universiti, sihat walafiat badannya. Kembali anak saya dengan keadaan yang begitu mengecewakanlah. Mangsa meninggal dunia pada 1 hari bulan Jun. Jadi persoalan apa yang berlaku selama 10 hari. Time-time puasa ni selalu teringin nak makan benda-benda manis. Saya risau sebab ada 2 resipi yang sangat sedap, senang dan yang penting sihat nak share dengan korang. I'm sure semua orang akan suka sangat. Look at how beautiful that is. Bau dia, I memang tak boleh nak explain. Rasa dia lagilah. Cuma menggunakan 3 bahan, I sendiri tak percaya. I love it. Mesti korang fikir, ada ke dessert sihat? Tapi tengok. So, korang memang kena cuba. Bulan puasa ni kena tahan lapar, bukan tahan gelak. Nur Ramadan. Cik. Sabar. Tak ada masalah. Oh, haram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abang. Pusing beraya. Abang. Apa ni? Gaduh-gaduh. Slot wayang setiap Jumaat 1 tengah hari di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Bangun! Bangun! Bulan Ramadan ni tak elok asyik tidur je. Indahkan memori Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah dan amalan mulia. Okey? Salam Ramadan dan selamat berpuasa daripada kami di TV3. Afak, ni kan nak balik kampung waktu raya ni. Habis kucing macam mana? Saya dah buat perancangan awal dah ni. Ambil je pet sitter ataupun hantar dekat hotel kucing. Penyakit kusta, apakah punca dan rawatannya? Kebersihan dan keselamatan makanan di bazar, awasi risiko sakit perut dan keracunan. Kalau memandu di jalan raya tu, jangan terlalu ikutkan emosi. Takut nanti jadi pembuli di jalan raya. Harga emas ni lagi. Ini peluang untuk kita melabur ni dan juga cipta keuntungan. Saksikan Malaysia hari ini di aplikasi Tonton. Jam 10 pagi eksklusif di TV3. Mereka telah memainkan peranan tersendiri dalam penyebaran ilmu Islam, sama ada secara lisan maupun tulisan. Kampung Pulau Manis terletak di Mukim Serada, 21 km dari Kuala Terengganu. Ia amat sinonim dengan nama seorang ulama yang masyhur, iaitu Tok Pulau Manis. Di sinilah bersemadinya ulama yang menjadi guru, penasihat dan bapa betua Sultan. Beliau memainkan peranan penting semasa era Sultan Terengganu terawal, iaitu Sultan Zainal Abidin I. Pada tahun 1736 Masihi, dalam usia 86 tahun, Tok Pulau Manis, ulama yang mendapat pendidikan di Aceh dan Mekah, meninggal dunia. Beliau dianggap pelopor kepada sistem pengajian pondok di tanah Melayu. Tok Pulau Manis ialah gelaran kepada Syekh Abdul Malik bin Abdullah. Beliau dari keturunan Syarif Muhammad Al-Baghdadi. Syekh Abdul Malik lahir pada pertengahan abad ke-17, sekitar tahun 1650 Masihi. Tok Pulau Manis ialah tokoh agama ataupun ulama yang terkenal pada abad ke-18. Dia ialah penasihat kepada Sultan Terengganu yang pertama, iaitu Sultan Zainal Abidin I. Sekembali dari Mekah Al-Mukarramah, Tok Pulau Manis mengasaskan sistem pondok yang sama ataupun bermodelkan pada sistem yang terdapat di Masjidil Haram. Tok Pulau Manis mensyarahkan kitab hikam Melayu yang berkonsepkan dunia tasawuf untuk kefahaman rakyat pada masa itu. Beliau berguru di Jawa dan Aceh selama 10 tahun. Semasa di Aceh, gurunya ialah Syekh Abdul Rauf Al-Singkiri, mufti dan penasihat kepada Ratu Sufiatuddin yang memerintah Aceh selepas kemangkatan suaminya, Sultan Iskandar Sani. Tok Pulau Manis kemudiannya menyambung pengajian di Mekah Al-Mukarramah.
Beliau dikatakan antara ulama Melayu terawal yang menuntut di sana. Sewaktu di Mekah Al-Mukarramah, beliau menyusun kitab hikam Melayu, kitab tasawuf berbahasa Melayu, syarah terhadap Matan Hikam, karangan Imam Tajuddin Athaillah Al-Sakandari. Kitab itu telah tersebar luas di alam Melayu. Malah ia ditekuni sebagai bahan pengajaran alim ulama Nusantara di Mekah. Beliau turut mengarang beberapa buah kitab dalam bidang fiqh dan tauhid sebagai rujukan para pelajar di pondoknya. Pengajian pondok yang diasaskan oleh Syekh Abdul Malik ini menggunakan model pengajian di Masjid Al-Haram yang berpusatkan masjid. Selepas Kesultanan Terengganu diasaskan pada tahun 1725, Sultan Zainal Abidin I telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Pulau Manis. Ia merapatkan hubungan ulama dan umara yang menyaksikan Syekh Abdul Malik Tok Pulau Manis menjadi guru dan penasihat kepada Sultan. Songket Terengganu ialah pusaka kesenian silam yang diwarisi generasi demi generasi sejak 6 kurun yang lalu. Tidak seperti kepandaian warisan yang lain, ilmu menenun songket tradisinya diturunkan daripada ibu kepada anak perempuan. Gong Tok Nasik terletak di pinggir bandar Kuala Terengganu. Norizai Ismail berusia 53 tahun. Beliau mula menenun songket sejak berusia 9 tahun lagi. Kemahiran menenun songket dipelajari dari ibunya, Mek binti Abdullah. Menyungkit ialah menghasilkan ragam hias pada selai kain dengan melalukan benang losing yang telah diikat di celah-celah lidi dan kemudiannya mengeluarkan semula lidi-lidi itu daripada benang tersebut. Mesin menenun dari kayu cegal ini dipanggil K. Norizai ialah generasi yang keempat penenun dalam keluarganya. Beliau mewarisi K yang sama digunakan oleh ibu dan neneknya. K tu masa awal tu ada lagi ya. K tu buat tak okey ya tukar buatnya. Buat tu pakai pahat aja, pakai lubang-lubang. Tak pakai baku, pakai masuk gitu lah. Sekalipun songket sinonim dengan Terengganu, asal-usul kesenian menenun itu dikongsi bersama Nusantara, sama ada Palembang, Minangkabau, Makassar atau Riau. Kain songket terhasil setelah melalui 8 proses tenunan. Tidak semua penenun mampu untuk menguasai ke-8 proses itu. Kemahiran dan kreativiti tukang tenun terserlah melalui kehalusan tenunannya yang membentuk corak atau motif yang menarik. Indahkan memori Ramadan dengan Sembang Sahur. Masya Allah, apa jam celik sebenarnya. Tiba-tiba dah Sembang Sahur kembali. Pengisian menarik pengalaman Ramadan artis jemputan sebagai perkongsian bersama. Mendekati dan berkongsi rezeki dalam segmen Singgah Sahur. Orang yang terbaik itu adalah orang yang memberi manfaat. Menu masakan ilham Chef Naim dalam Jom Masak. Sembang Sahur setiap Rabu dan Khamis jam 11 malam. Hanya di TV3. Afak, jika nak balik kampung waktu raya ni, ambil kucing macam mana? Saya dah buat perancangan awal dah ni. Ambil je pet sitter ataupun hantar dekat hotel kucing. Penyakit kusta, apakah punca dan rawatannya? Kebersihan dan keselamatan makanan di bazar, awasi risiko sakit perut dan keracunan. Kalau memandu di jalan raya tu, jangan terlalu ikutkan emosi. Takut nanti jadi pembuli di jalan raya. Harga emas ni lagi. Ini peluang untuk kita melabur ni dan juga cipta keuntungan. Saksikan Malaysia hari ini di aplikasi Tonton. Jam 10 pagi eksklusif di TV3. Warga emas gian morfin, pot pencawang jadi sarap. Masalah kesihatan jadi alasan ketagihan. Apa pasal you angkat itu barang? Asma.
Kalau sakit biasa mari. Saksikan 999 Selasa jam 9 malam di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Seorang pelajar didera dan dipukul ekoran daripada kehilangan komputer riba. Ayah hantar awak pergi ke universiti, sihat walafiat badannya. Kembali anak saya dengan keadaan yang begitu mengecewakanlah. Mangsa meninggal dunia pada 1 hari bulan Jun. Jadi persoalan apa yang berlaku selama 10 hari. Bulan puasa ni kena tahan lapar, bukan tahan gelak. Nur Ramadan. Cik. Sabar. Tak ada masalah. Oh, haram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abang. Pusing beraya. Abang. Apa ni? Gaduh-gaduh. Slot wayang setiap Jumaat 1 hari di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Time-time puasa ni selalu teringin nak makan benda-benda manis. Saya risau sebab ada 2 resipi yang sangat sedap, senang dan yang penting sihat nak share dengan korang. I'm sure semua orang akan suka sangat. Look at how beautiful that is. Bau dia, I memang tak boleh nak explain. Rasa dia lagilah. Cuma menggunakan 3 bahan, I sendiri tak percaya. I love it. Mesti korang fikir, ada ke dessert sihat? Tapi tengok. So, korang memang kena cuba. Penghijrahan alim ulama, berketurunan Ahlul Bait dan juga petani menyemarakkan lagi kegemilangan Islam di Terengganu, khususnya sepanjang kurun ke-19. Alim ulama dari keturunan Said Al-Idrus telah menyumbang baik dalam aspek keagamaan maupun dalam pentadbiran pemerintahan. Jadi keluarga ini yang berpusat ataupun yang berkembang dari Hadramaut. Keluarga Al-Idrus berasal daripada atau memoyang kepada semua keluarga Al-Idrus ini adalah daripada seorang yang bernama Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakram bin Abdul Rahman As-Sagaf. Dan Abdullah Al-Idrus ini adalah generasi yang ke-24 daripada Rasulullah, dan Tok Kupalo sendiri merupakan generasi yang ke-36 dari Rasulullah. Menara yang unik menghiasi masjid bersejarah yang pernah menjadi pusat pengajian Islam yang penting pada kurun ke-19 yang lalu. Said Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus bergelar Tokku Tuan Besar dilahirkan pada tahun 1795. Beliau mendapat pendidikan awal daripada ibu dan bapa-bapa saudara di sebelah ibunya. Beliau juga berguru dengan ulama besar petani Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas di Kuala Terengganu. Usai pengajian di Mekah, beliau kembali ke kampung halamannya mengajar di Surau Cabang 3 yang kemudiannya dibesarkan menjadi masjid. Tokku Tuan Besar banyak menulis kitab. Daripada 11 karya ilmiah yang dihasilkan, 4 buah kitab ialah dalam bidang akidah. Selebihnya ialah dalam bidang fiqh, sirah dan tasawuf. Inilah makam Tokku Tuan Besar. Bersebelahan makam Tokku Tuan Besar bersemadi isteri pertamanya, Hajah Aminah, serta anak sulungnya, Said Zainal Abidin yang menjadi Menteri Besar semasa Kesultanan Baginda Umar. Tokku Tuan Besar ini juga seorang ulama yang hebat, di mana beliau merupakan pentadbir, ahli politik juga, dan beliau seorang pendakwah yang hebat dan mampu untuk menarik ataupun memikat penduduk Terengganu ini dengan cara mengajarnya yang sangat unik. Beliau sentiasa dirujuk semasa Kesultanan Baginda Umar hingga dilantik sebagai Ketua Dewan Ulama pertama dengan gelaran Syekhul Ulama. Dari titis keturunan Tokku Tuan Besar, lahirlah Said Abdul Rahman Muhammad Al-Idrus atau Tok Kupalo pada tahun 1817. Tok Kupalo meninggal dunia pada tahun 1917 dan disemarikan tidak jauh dari masjid yang diasaskannya. Menamatkan pengajian di Mekah,
beliau pulang ke cabang 3 dan meneruskan legasi keilmuan yang dirintis oleh ayahnya, Tokku Tuan Besar. Masjid ini diasaskan oleh Tokku Paloh di Kampung Paloh, 4 km dari cabang 3. Tokku Paloh bertuah kerana mendapat bimbingan daripada ayahnya sendiri yang juga seorang ulama yang bersahabat baik dengan Tok Syekh Duyung. Sekembali dari Mekah Al-Mukarramah, dia menjadikan kampung ini sebagai pusat pengajaran Islam dan penyebaran dakwah yang terkenal di Pantai Timur. Ramai anak murid yang dibimbingnya, termasuklah Sultan Zainal Abidin III, Haji Abdul Rahman Limbong, Datuk Bahaman dan Mak Kilau. Semuanya berjuang untuk Islam tercinta. Kepribadian Tokku Paloh ni, dia adalah seorang yang begitu alim dalam ilmu sufi lah, ilmu tasawuf, dan dia seorang lemah lembut. Jadi kalau dia bercakap dengan orang tu, dia menggunakan perkataan kami. Dia selalu begitu. Sekurun berlalu, masjid ini telah mengalami banyak perubahan, namun mimbar lama ini masih dikekalkan. Berbeza dengan alim ulama dan sultan sebelumnya, menjelang kurun ke-20, Tokku Paloh bersama dengan Sultan Zainal Abidin III berhadapan cabaran penjajahan Inggeris dan Siam. Sejak diasaskan lebih 2 kurun lalu, Masjid Zainal Abidin Kuala Terengganu berterusan menjadi pusat pengajian Islam sehingga kini. Tokku Paloh, anak kepada Tokku Tuan Besar, juga menjadi dilantik sebagai penasihat agama kepada Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Maka tentu sekali, bila mana Sultan Zainal Abidin ketiga ada aktiviti di masjid ataupun solat di masjid, ada kemungkinan Tokku Paloh juga bersama-sama berada di masjid ini. Beliau juga salah seorang yang terlibat dalam penggubalan Undang-Undang Tubuh Negeri 1911, iaitu Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk, bagi memintas campur tangan British di negeri ini. Kegemilangan Islam pada kurun ke-19 di Terengganu bagaikan tiba di penghujungnya. Menjelang kurun ke-20, selepas perjanjian Inggeris Siam 1909, negeri ini diambang penjajahan. Ulama dan umaraknya bergandingan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Islam. Terengganu ni tidak akan wujud kalau sekiranya tidak dipakai undang-undang tersebut. Maksudnya terlalu rapat antara Perlembagaan Terengganu dengan pentadbiran negeri, dan kita tengok tu yang pertama tadi saya sebutkan, sebabnya ialah kerana untuk mempertahankan Terengganu daripada campur tangan Inggeris itu sendiri. Ulama dan umara, mereka seliang bagai tebu, serumpun bagai serai, umpama dakwat dan kertas. Muafakatnya menyatukan ummah.